Kena bawa apa? Ha? Kena bawa apa lah? IC ya? Dia tengok QR. Oh QR lah alamak. Dua-dua. Jauh tak apalah. Ada Okey. Okey ada. bit baju Memang ambil untuk saya tidak. Sebab baju event dah banyak so kita ambil untuk anak Senang Uncle. Apa kita punya planning? Die must finish. Oh dah. One look, 1 hour. Okay, masih ada. Agak laju lah. Smooth. Baju junior kan? Ya. Revenge lah, revenge. Ni first time. Last year, finito. Last year 52. Sama ni aku lah. Nak upgrade. Kita cuba. Mui ada kata. Lama lah tak jumpa akak ni. Itu banyak. Senang kan? Salah satu tips untuk berlari UiTM Ultra 104 km, gunakan sebaik-baiknya 24 jam anda. Betul? Alright, okay. Okay, 24 jam. So nak tengok mungkin dia ada plan ni nak habis last Okay, again guys, this is very important matters. Make sure you have all your vest dengan anda sepanjang masa. Anda tidak dibenarkan membuka vest anda. Sekiranya kita dapat Apalah kita buat ni. Layan. you have the right to penalize you or worse, kita disqualify anda. Sebab apa? Kita berkongsi laluan dengan pelajar-pelajar peminat tadi. So, kita juga memberikan anda pelari peserta UiTM Ultra dan juga peserta-peserta ataupun mereka-mereka orang-orang awam yang menggunakan UiTM sebagai tempat latihan untuk UiTM kepada orang ramai. Okay guys, mana ada? Okay, bye-bye. Diam. Akam. Okay. So, saya tak tahu apa tujuan anda semua di sini. Okay. Ada yang nak kerja moden, ada yang nak kerja tadi, Ramai ke tak lagi? baru tahun ni. Okay, siapa yang first time buat 100 km? Saya tak pandai. Masuk ni yang menetap. Saya menetap di sini hari ni. Pakai habis. 24 jam lah habis. Boleh. 23, 55 sampai sini. Baik off lah. 59, 23, 59. Sekarang nampak saya menang jalan. 8 minit lagi. Suara. Nak dengar suara semua. Sama. Apa tip untuk first timer? Apa tip untuk first timer? Saya pun first time. Jangan lupa training je. Ini dah sampai
main rem. Tak cukup, lagi guys, come on. One last push. Luarkan tenaga anda. 1, 2, 3, go! Okay, thank you so much. Come on, cepat. Okay. Alright. So, okay. Countdown in 5, 4, 3, 2. Sikit lagi. Depan tu dah. Okay, semua menonggik. Kilometer 2 Bukit Tonggik. Tak jauh pun sebenarnya. Yang seksa depan tu lagi. Awal lagi bang, dah duduk. Angkat weh. Menonggik kereta KCP weh. Ini yang kita dulu. Kalau datang baru satu loop. Baru setengah tau, setengah. Tak ada cakap. Okay. Turun. Tu naik Bukit Chancellery. Turun.
Aku nak pergi Seroja yang panjang. Let's go. Sekejap. Bukit kedua. Chancellery. Macam mana, Pak? Yeah. Masih okey lah. First look. First look. Layan je dulu. Tak tahu azab yang 2, 3, 4 lagi. Oh, banyak lagi. 17 lagi. Mau kita. Orang dah turun tu. Go. Oi, kasut baru dah sampai. Oi, laju dah. Kasut baru. Jom. Runner. Jangan dari bawah ke kiri. Okay, Bukit Seroja. Ni sebenarnya jahat, panjang. Tadi tu pendek. Jauh lagi. Tim. Masuk lah. Panjang ni. 100 km lagi. Laju lah. Bagus sangat konten ni, Rubini. Video mana ni? Video lah bagus. Jadi berenang. Tak boleh lagi lah berenang. Ready Mak Fendi. Ya. Video tetap video. Weh, 1 minit laju. Okay. Betul. 1 minit. 41.35. Wih, 41 minit. Laju. 1/18. 17 to go. Habis. Habis satu. Habis. Habis lah, rehat terus. Mama. 17 lagi. Balik. 2/18. 6 lagi. Let's go.
Tapi heart rate tak steady lah. Heart rate tinggi. Nak boleh 150 dengan aku. Malam kau. Minum dulu. Bagi hari turun. So konsep dia senang ya. Orang letak orang cawan kat sini. So nak minum, ambil cawan sendiri. So first carilah. Sini. Tiga per 18. 15 lagi. Loop ni lambat sikit. Kadang dah start rasa macam nak kan. Awal lagi 2 jam 26. 3 loop. Slow. Bang! Bang! Empat per 18. 14 lagi. 4. Keren man. Ni macam 9 minit. Terlambat ni. Wih, kepala pening weh, panas. Tiga belas lagi. Okay, 6 jam 15 minit. Baru nak settlekan loop 6. Agak lambat satu loop. So kena run walk lah. Misi kena settlekan 10 loop sebelum 52 start. Dasarkan pengalaman lepas kalau macam ni sebab habis. Pengalaman lepas tu sebab DNF, sebab blister. Saya tak boleh go lah. So sebelum 52 start kita kena habiskan berapa? At least dapat 50 ataupun 55. Okey lah, cantik. Kalau boleh bonus lagi 60. Tu lah. Belum pukul 9 kan? Boleh lah. Sekarang pukul 3.30. Dia dah 30 lebih ke 40 km. Boleh. Kita lagi Pukul 9 lah. 10 loop. Teruskan. Fighting. Lepas tu Loop 6. dia siap cakap apa? A view. Cakap tu lah sebab dah biasa sangat event tak ada subscription je. So orang Okay, untuk substitute hari ni kita pakai Elect Stamina. Baru juga ni, daripada tak baru lah. Ambil dekat, beli dekat Y Sandal. Tapi rasa dia tak berapa best sangat. Tu punya cepat-cepat minum air. Dah. Function juga benda ni. Panas-panas ni.
Come on. Oh, pun Aunigi ais bandana. Sekarang memang panas. Kena elak daripada heat stroke. Okay, downhill. Let's go. Aiskrim. Nak potong? Siapa nak potong? Semoga dimudahkan rezeki abang. Nikmat apa yang nak didustakan? Siapa nak potong? Nikmat apakah yang nak didustakan? Thank you. Terima kasih pada ya Allah. Aiskrim Malaysia paling sedap. 7 jam 25. Sebelah ni. Sana bang. Sana bang. Berapa lah? 7 bang. Sama kita 6. 8. ni nak masuk 8. Ha, biar tu. Nak potong aku ni lebih untuk. Ya. Ada. Saya juga. Lagi nak siapa potong tu lah. Aku nak tidur mengantuk je. Jadi mama. Ini apa? Ha? Ni dari sana ke? Dari sini. Itu dia. Another loop completed for 104 Lapan. kilometers. Dan kita ucapkan 10 lagi. sementara itu kita saksikan itu dia. Itu dia content creator terkemuka kita, Sada Effendi. Nama Effendi. Right. Good job Effendi, good job. 8 jam 35 minit dalam perlombaan. Mereka masih lagi bertarung, masih lagi berjuang. Congrats. Yes. Right. Well done. Syafiq dan juga Effendi towing each other nampaknya. Okey lah. Kat mana ni? Baju kau tu corak ke apa? Dia dah putih-putih. Kita tepi lengan tu. Garam. Weh, tahun ni panas nak mati weh. Wah. Tahun ni panas macam 2 tahun lepas tu. Ingat lagi bawa Neo 2. Cuma lagi. Tahu kau dah hilang. Tahu nanti ni je. Betul lah. Bukit Tonggek kali ke-9. Okay, dah disediakan tong juga kalau nak basuh kepala. Mama. Itu kita tunggu let off 50 pula. Okay, selesai semayang. Kena completekan loop 9 tu loop 10. Tu boleh rehat sekejap. Tidak. Hebat badan hebat. Mama. Ni boleh rehat lama sikit. Dah boleh ambil medal lah. 52. Tu lah. Ha? 52. Baru. KM ni dia macam pesta ultra event dekat Malaysia.
Orang piknik kan. Ada kemah pakai. Meriah. Pukul 7 kita loop ke 10. Blinker dah kena on. So let's go. Uncle, macam sudah berapa? Ni dah 10. Ni yang ke 10. Oh, tu jalan saja Power lah. banyak. Kerja lah. Hei. Baby. YouTube. Okey. Ambil dia orang lah. Lagi cantik. Dia kata nak tunggu aku. Kali tunggu dah. Aku tak lari dah. Berapa dah? Hampir 70. Loop 10. Bang. Hei, Dah berapa dah? 10. Dulu lah. 7.55. 10 jam 55 minit. 10 loop. 8 to go. Penat. Sekejap, solat. Turun bawah dia. Kompang solat. Yang mana aku punya ni? Bukan masaj. Ni nak tekan ke? Baru loop ke 10. Boleh teruskan lagi? Okay, budak-budak 52 dah berlepas. Kita tunggu Tamat potong saya. Apa? Ada escort car. Mau barbecue lah. Ui, bersuk. Matilah. Mati dia air. Tepi kanan. Oh, bang. Member dah gengkang dah. Apa benda dah sampai lah. Oh, jangan lupa. Lagi 4 lap depan ni. 11. 7 to go. Masuk video lah. Berapa dah? Masuk 13. Weh, dia kau. Macam JO 50 potong. Tu lah. Gila. Angin. Okay. Berapa? 11. 11. 9.55. 12 jam 55 minit. Okay.
Rendah sangat. Berapa kan? Dah 70 lebih. 70. Berapa lu? 12. Ni nak masuk 13. Banyak berhenti lah. Solat, tidur. Yalah. Ingatkan cakap nak berhenti. Dia ada masa banyak lagi. Macam pesta sangat. Go. Belikan lah teh ais ke apa. Aduh. Sebelah. Kejap. Oi. Ada lagi 6 duk. Sekarang pukul 10. Kalau maintain jalan macam ni, busuk-busuk. Pukul 3 pagi kau boleh balik hadap kantin. Kalau kecut awal, it's all crap. So kita play safe, jalan kaki. Baik. Okay. 12. Kita jalan all the way. So lebih kurang 1 jam 10 minit lah kalau jalan. Kena fikir plan B. Kaki macam nak melecet. So the move is kita jalan je lah. Tapi tak boleh tidur lah kalau jalan macam ni. Let's go. 12 13. Loop yang ketujuh. Tempat pertama, kedua dan ketiga 15 jam 15 minit. Dengan beberapa saat sahaja. Tempat kedua, pertama dan kedua 1 saat 5 lagi. Antara Haris Zana dan Muhammad Amin. Manakala Abid tidak jauh di belakang, telah pun melepasi CP2 untuk loop yang ketujuh. Mereka perlu menamatkan 9 loop untuk bergelar juara ataupun pemenang UITM Ultra 2026. Dan yang diucapkan kepada peserta 140 meter. Plan asal kita nak settlekan 100 kilo dulu. Lepas tu baru solat isyak. Tapi dia nampak gaya macam tak sempat. So kita solat dulu lah. Kenapa? Tak nak buka kasut. Sebab dah melecet teruk. Ingat nak settle sekali nanti isyak tu tunggu subuh. Tapi nampak gaya habis lepas subuh ke sini. Baru 83.93 km. Ada 25 km lagi. Kaki dah melecet teruk lah. So we stick with the plan B. Walking. Hopefully sempat lah. Dia tukar baju. Memang bau tu atlet. Tu baju lah. Ada. Kau berapa dah? Dah. Tempat ni. Saya ada dalam video affiliate Ottoman. For completing a loop and another loop. Well done guys, come on. You can do this guys. 14. Anda boleh lakukan ini. Baiklah. Come on guys, come on. Di manakah dia? Pelari tempat ketiga. Kita menantikan third place, potential third place for 52 kilometers. 15. 18. 3 lagi. 18 jam. Ada lagi 6 jam untuk 3 loop. Aduh.
Alright, welcome back, runner. Come on, 52 kilometers and 23 kilometers. Come on, peserta. 23 kilometer, come on. 3 loop lagi. 3 loop lagi. Atau mungkin 2 loop lagi pada mereka yang Let's go, Feli! Sambut number 1! Alright, come on guys. Welcome back. Lagi. Lagi 2. 16, 2 lagi. Wih, kaki dah tak rasa apa pedih Sini. Let's go, Fendi Othman! Bro. Berapa? Congratulations to Ahmed Barakat, man veteran 6 days, 23 kilometers, UITM Ultra 2026. Tahniah kita ucapkan. Alright. 19 jam 20 minit. Tahniah juga kepada finisher-finisher Dua lagi. yang lain. 17/18. Lagi satu. Lagi satu. Tengok dia sebut tak? Okey, sudah habis. Diam saja kenal lah. Okey, sudah habis dah? Tetap, ya. Sepatutnya patut habis lah. Tengok apa dia cakap. Power. Ni tahun lalu punya podcast baru saya tengok. Punya video. Ini YouTuber lah. YouTuber. Season 7. Aduh. Berapa? Lagi satu. Satu. Sama lah. Tutup takong kan? Dua. Aja lah. Dengar? 102 21 jam 13 minit. Betul lah. Apa kata-kata akhir? Last lap? Okay. Kita meninggalkan starting line dengan pukul 6.22. Ni sejam setengah pun tak apa kot. Dah last. Kaki pun dah tak sedap lah. Aduh. Bukit Tonggik kali ke 18. Last kali. Dah. Lepas ni tak nak jumpa dah. Okey, suruh je. Kali terakhir. Dah lah. Next year tak nak join. Penat. 18 loop. Gila apa? Congratulations, you found the 5 part. Now conquer it. Last 2 bukit. Tidur sampai sejam. 3 kali juga tidur. Aduh. Masuklah 100. Kenapa masuk sampai 2? Tak, kita nak merasai dulu Azhar. Aduh, Sekali okey. tak lah. Sekali. Tak lah menyesal. Aku tak nak. Okay, tahniah weh. Hopefully betul lah habis. Jangan kurang 1 sudah. Okay.
tempat ke-10 untuk trofi. Anda boleh datang bawa bil anda atau pengenalan diri untuk anda collect ataupun anda dapatkan trofi kemenangan anda. Habis. Ha. Akhirnya. Dah diejek lah. Betul kan, Teng? Teng, cukup kan? Cukup? Jangan suruh tambah satu. Jangan kurang satu. Aduh.